Ya. Dia memang buat ya. Ini Aiman, seorang anak kampung yang membesar dengan kesederhanaan dan penuh kasih sayang. Dan ini pula Saleh, bapa Aiman. Saleh seorang lelaki yang tidak mempunyai banyak harta, tetapi kaya dengan nilai murni. Pada suatu hari, dia memberikan satu pesanan penting yang akan membentuk kehidupan anaknya nanti. Saya nak bagi tahu kamu satu perkara lah, Aiman. Ingat, kita ni memang orang susah, tapi jangan sampai hilang integriti. Negara kita ni perlukan orang yang jujur. Saya yakin suatu hari nanti kamu akan jadi orang yang berguna. Baik ya. Beberapa tahun berlalu, Aiman kini telah melangkah ke alam pekerjaan. Namun, di sebalik pakaian segaknya dan pejabat berhawa dingin, hatinya resah. Kehidupan barunya bukan seperti yang diimpikan kerana majikannya sering terlibat dalam rasuah dan penyelewengan. Dunia dewasa yang disangka penuh harapan, rupa-rupanya syarat ujian terhadap nilai yang pernah dia berpegang teguh sejak kecil. Oh, dan ini Afiq dan Ruby, rakan sekerja Aiman. Mereka juga berpegang pada prinsip yang sama, iaitu menolak rasuah dan melakukan kerja dengan jujur. Dalam suasana tempat kerja yang mencabar, mereka sentiasa menyokong Aiman untuk kekal teguh pada pendiriannya. Aiman, ini trainer baru. Kau uruskan tau, buat macam biasa. Ini Tina, bos kepada Aiman. Di sebalik penampilannya yang berintegriti, dialah individu yang sering memberikan kerja-kerja haram kepada Aiman. Namun, pada suatu hari, Tina memberikan satu tugas yang jauh lebih berat dan berisiko, menguji sejauh mana Aiman sanggup mempertahankan prinsipnya. Tapi dokumen ni tak lengkap, bos. Kalau kau nak cepat naik, ikut je syarikat. Jangan nak jadi hero. Kau perasan tak? Bos tu pelik sikit. Projek banyak tapi semua cepat lulus. Betul lah tu. Ni aku syak lah. Aku rasa ada bau-bau hulu bawah meja. Ni projek kami. Boleh tak kalau tuan approve? Boleh? Okay. Selepas pulang dari kerja, Aiman terasa amat rindu kepada arwah ayahnya. Sejak beliau meninggal, hidup Aiman semakin kucar kacir. Lalu, dia merenung gambar ayahnya berjam-jam sambil memikirkan kerja kotor yang telah diarahkan kepadanya. Ya. Kamu dah balik. Marilah duduk dulu. Ini anak Aiman, Daniel. Daniel seorang yang rapat dan peka dengan perubahan wajah ayahnya setiap kali pulang dari kerja. Pada petang itu, Daniel tiba-tiba menanyakan satu soalan yang tak selalu ditanya tetapi hadir pada waktu yang tepat. Soalan itu membuatkan Aiman kembali menilai pendiriannya terhadap tugasan yang diterima. Ayah, cikgu cakap kita kena jujur walaupun susah. Betul ke? Betul sayang. Tapi kadang-kadang orang jujur pun akan diuji. Ingat, kita ni memang orang susah, tapi jangan sampai hilang integriti. Negara kita ni perlukan orang yang jujur. Saya yakin suatu hari nanti kamu akan jadi orang yang berguna.
Keesokannya, Aiman melangkah ke pejabat SPRM yang terdekat. Dengan dokumen di tangan dan hati yang berat, dia nekat untuk melaporkan penyelewengan yang berlaku di tempat kerjanya baru-baru ini. Ini bukan keputusan yang mudah, tapi inilah langkah pertama untuk menuju kebenaran. Assalamualaikum Puan. Ya, saya. Oh, sila duduk. Ada urusan apa? Saya ada nampak aduan tentang rasuah dalam syarikat saya. Ni kes berat ni, Cik. Tapi tak apa, nanti kami lakukan siasatan. Terima kasih kerana melaporkan kepada kami. Ada 8 cara untuk melaporkan kegiatan rasuah kepada SPRM. 1. Hadir sendiri ke pejabat SPRM terdekat. 2. Hubungi talian bebas tol. 3. Isi borang CMS di portal aduan. 4. Muat naik maklumat melalui aplikasi MACC Mobile. 5. Emailkan aduan secara rasmi. 6. Hantar faks. 7. Poskan surat. Dan 8. Hantar SMS. Setiap saluran ini disediakan demi keselamatan dan kerahsiaan anda. Siapa yang report ni? Tahu. Aku rasa Iman kot. Akhir sekali, Tina didakwa dan disiasat oleh pihak SPRM. Aiman dan rakan-rakannya tidak lagi diarahkan untuk melakukan kerja-kerja haram Tina. Selanjutnya, Aiman ditawarkan pangkat baru atas kejujuran dan usahanya menjaga integriti syarikatnya. Abah, ni gambar Abah. Saya lukis Abah sebagai hero. Abah bukan hero sayang. Abah cuba jadi orang jujur je, macam Atuk cakap dulu-dulu. Kesimpulan daripada video kami kumpulan 10 adalah kita janganlah mengambil rasuah ataupun menerima rasuah. Rasuah adalah satu kesalahan yang besar di Malaysia ataupun di mana-mana sahaja. Ingat, integriti itu bukan pilihan. Dia hanya tanggungjawab. Jangan jadi perosak generasi.